Salam sejahtera dan salam kecemerlangan kepada semua penonton Netflix TV PSS. Saya Melissa Eng Dan saya Syashwin Ruben melaporkan secara langsung dari SMK Alam Megah bersempena Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik 2026. Hari ini merupakan hari yang penuh bersejarah buat warga sekolah, terutamanya bagi para graduan SPM 2025 yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam bidang kurikulum. Sebentar lagi, kita akan menemu rahmah beberapa ikon akademik yang telah berjaya membuktikan bahawa usaha tangga kejayaan. Mari kita ikuti perkongsian mereka. Saudari Nurul Balkis, anda telah membuktikan kecemerlangan anda dengan mendapatkan keputusan 6A. Apakah strategi khusus anda dalam menguasai teknik menjawab soalan KBAT? Sebelum SPM bermula, saya selalu membuat analisis berkenaan soalan IELTS SPM dari pelbagai negeri. Ia membolehkan saya untuk memuaskan diri dengan arah soalan KBAT yang tinggi dan memantapkan pemikiran saya secara kritikal. Terima kasih Saudari Nurul Balkis. Saudari Nur Idina Hadijah, tanya atas pencapaian 7A anda. Apakah cabaran akademik terbesar sepanjang berada di aliran STEM B dan bagaimana anda mengatasinya? Antara cabaran terbesar saya dalam STEM B adalah untuk kekal konsisten dalam kelas, sebab antara mata pelajaran yang ada dalam STEM B agak mencabar buat saya, jadi untuk kekal konsisten tu a bit sukarlah. Sejauh manakah bantuan guru-guru mata pelajaran mempengaruhi keputusan cemerlangan anda pada hari ini? Guru-guru banyak membantu saya dalam berkongsi ilmu dan tidak pernah berhenti dengan menyokong saya sampai saya mencapai keputusan cemerlang dalam SPM. Terima kasih Saudari Nur Idina Hadijah. Tanya Saudara Arsyad, anda mencatatkan GPMP yang amat membanggakan. Apakah kaedah ulang kaji yang menjadi tunjang kekuatan anda dalam menguasai subjek-subjek kritikal STEM A? Sejujurnya teknik yang saya gunakan adalah tidaklah profesional macam student lain, tapi apa yang saya buat adalah paksa diri keluar daripada comfort zone lah. Macam contohlah, kalau ikut rutin harian sebelum SPM, saya akan keluar petang, melepak semua tu, tapi bila start form 5 ni, saya paksa dirilah untuk kurangkan benda-benda yang melalaikan dan fokus untuk study. Bagaimanakah anda membahagikan masa mengikut keutamaan subjek sepanjang persediaan menghadapi peperiksaan sebenar? Cara saya bahagikan subjek adalah saya ikut tahap kritikal saya dalam sesuatu subjek. Contohnya, lagi saya tak suka subjek tu, lagi kerap saya belajar subjek tu. Contoh, saya bagi pendidikan Islam lah. Pendidikan Islam dulu, time form 4 saya selalu dapat G, E. Jadi bila dekat dengan SPM tu, saya memang ikhtiar dalam diri kata, okey, pendidikan Islam ni wajib A untuk SPM. So, makin dekat SPM, makin hari-hari saya buat pendidikan Islam. Terima kasih. Begitulah tadi perkongsian daripada rakan-rakan kita yang terjaya mengharukan nama sekolah. Semoga strategi pembelajaran yang dikongsikan sebentar tadi dapat menjadi pemakis semangat bagi murid-murid lain untuk terus mengejar impian mengikut kurikulum masing-masing. Tanya diucapkan sekali lagi. Saya Melissa Eng Dan saya Syashwin Ruben bersama kru kamera Netflix TV PSS kembali ke studio. Lensa Mega, suara generasi digital. Sekian, terima kasih. Hello and welcome to Netflix TV PSS. I'm Tivashini Pravindran. And I'm Puvita Shanmuga. And today we're reporting for Academic Excellence Awards 2026. It's a celebration and inspiration as we honor outstanding academic milestones of our students. Joining me today is a student who achieved phenomenal feats
a recipient overall Best SPM Student Award in 2025. With a staggering 9 A's and a GPMP of 0.33, please welcome Aznil Eng bin Muhammad Muhikiat Eng from 5 Adil. Aznil, first of all, a massive congratulations to you. Standing in this year's ceremony, it's clear that a lot of hard work and dedication went behind the scenes to this success in this level. Aznil, a GPMP of a 0.33 is almost a perfect score. Could you walk us through in your study routine? Was there any technique or habits that made you feel better in mastering your subjects? Thank you so much. Honestly, consistency was the biggest factor for me. I do not only study during exam, but I also try to revise every day. One technique that really helped me in my exam preparation is active recall. Instead of just rereading notes, I try to explain topics in my own words and tested myself regularly. This helps prevent me from getting bored on my exam preparations. And most importantly, I believe consistency is better than studying for long hours, because studying for long hours usually leads to burnout. So I try to maintain balanced study sessions. No one reaches the top entirely alone. Who would you say were your biggest pillars of support during this journey? Is there a particular teacher or your family member you like to dedicate this success to? Definitely my family, friends and teachers. My family has always been supportive and encouraged me to do my best. As for my teachers, they spend countless hours guiding me and even creating extra classes for us. And finally, my friends. They are the ones who accompanied me during my study sessions throughout my entire exam preparations. The one that I would like to give credit to for my success is probably my friends and family. Finally, to all the juniors who's watching this on Netflix TV PSS, which are preparing for their own exams, what one piece of advice would you give them to help them achieve their own A game? My advice for the juniors is you should always focus on yourself. Everybody learns at a different pace, so you shouldn't compare your study schedule, your results to other people. And most importantly, you should always believe in yourself and strive for the better in the future. Thank you so much for sharing your journey with us, Aznil. We hope you the very best in your future endeavors. This is Tivashini Pravindran, And I'm Povita Shanmuga. reporting for Netflix TV PSS. Lensa Mega, Suara Generasi Digital. Salam sejahtera dan salam kecemerlangan. Saya, Wan Iman Muazzin melaporkan secara langsung untuk Netflix TV PSS dari perkarangan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik 2026 SMK Alam Megah. Hari ini, kami membawakan satu laporan khas mengenai fenomena luar biasa dari kelas 5 Adil. 5 orang murid, satu kelas yang sama. Masing-masing berjaya merangkul keputusan cemerlang 9A dalam SPM 2025. Sebelum kita mengupas rahsia kejayaan mereka, mari kita berkenalan dengan barisan mutiara sekolah kita ini. Dipersilakan saudara-saudari untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syahid bin Muhammad dari kelas 5 Adil. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Arisa binti Armadi Hamdi dari kelas 5 Adil. Nama saya Muhammad Farah Hakimi, boleh panggil Pak Ain, dari kelas 5 Adil. Nama saya Aznil Eng bin Muhammad Muhikiat Eng, boleh dipanggil Aznil, dari kelas 5 Adil juga. Terima kasih atas perkenalan tersebut. Memandangkan anda semua datang daripada kelas yang sama, soalan pertama saya, bagaimanakah suasana pembelajaran di dalam kelas 5 Adil membantu anda semua untuk mencapai keputusan cemerlang 9A secara kolektif? Okay, pada saya, suasana kelas 5 Adil sebenarnya sangat ceria dan juga sangat sihat. Daripada persekitaran kami sesama sendiri, kami bertukar ilmu, bertukar pendapat juga. Kalau ada yang saya kurang faham, saya boleh rujuk dengan kawan saya lain dan korang akan terangkan dengan lebih terperinci, dan kita orang juga
boleh bertukar pendapat sesama sendirilah. Terima kasih. Soalan kedua. Adakah kejayaan ini hasil daripada perbincangan berkumpulan yang kerap dan bagaimanakah anda saling menolong jika salah satu daripada anda mengalami kesusahan dalam subjek tertentu? Kejayaan kami ni secara berkumpulan yang kerap kerana apabila salah seorang daripada kami mengalami masalah pembelajaran dalam memahami sesuatu soalan, contohnya subjek matematik, kami akan pergi ke murid yang lebih pandai dalam subjek tu dan meminta tolong. Terima kasih. Soalan ketiga. Apakah kata-kata semangat yang menjadi pegangan sepanjang anda bergelar murid SPM di SMK Alam Megah? Kata-kata semangat yang saya pegang hingga hari ini ialah jangan berputus asa. So, saya kena rajinkan diri dan terus disiplin untuk study sampai saya dapat 9A. Soalan terakhir. Apakah pesanan anda untuk murid-murid lain yang ingin mengikut jejak langkah kecemerlangan anda? Bagi murid-murid yang ingin mengikut jejak langkah kami dalam mendapatkan kecemerlangan, saya menasihati agar kamu sentiasa memiliki keyakinan diri yang tinggi. Walaupun jika kamu berfikir kamu tidak berbuat baik terhadap sesuatu subjek, terus berpandang ke depan dan fokus terhadap pembelajaran. Terima kasih. Demikianlah tadi perkongsian yang cukup membakar semangat daripada barisan murid cemerlang 9A SPM daripada kelas 5 Adil. Semoga kejayaan mereka terus menjadi inspirasi untuk seluruh warga sekolah terus memacu kejayaan pada masa hadapan. Tahniah sekali lagi kepada semua penerima anugerah. Saya Wan Iman Muazzin melaporkan untuk Macflix TV PSS SMK Alam Megah. Lensa Megah, suara generasi digital.